Okay, so dalam konten yang lepas kita dah prank budak-budak ni. Ambil dia balik sekolah, dua orang ni naik motor kita yang baru tu. Moda Mocha 110 warna pink. So far diorang punya reaction dia bercampur bau. Now sambungan daripada video yang lepas, orang rumah aku nak balik dengan anak yang bongsu. Kita nak prank yang orang rumah pula. Sebab orang rumah dia tak tahu tau. Semua orang tak tahu sebenarnya. Ini memang perancangan aku sendiri beli. Hari ni bawa balik, hari ni terus surprise. Jadi jom kita nak buat plan prank sikit. Let's go. Kalau letak dekat sini nampak tau, dia akan parking nampak. Kita letak dalam rumah. Motor ni ringan kecil, boleh masuk dalam rumah. Jom kita. Ya. Oh, motor ni ringan. Motor ni kecil. Marah rumah aku ni. Motor dalam rumah, tapi motor bersih lah. Motor baru. Motor baru. Oh, boleh pusing dalam rumah kan? Boleh U-turn? Sini boleh? Ya? Ya, kau pilih. Okay, kita double stand sikit. So, kita park dekat situ. Dekat depan pintu bilik aku punya tidur. So, dia masuk nanti kan. Dia macam, okay, dia masuk, dia sampai kan. Dia akan parking kat sini tau. So, dia sampai, okay, dah balik kan. Dia macam, oi, apa hal? Macam tu boleh? Tapi kita kena buat acah-acah sikit lah. Jadi jom, kejap lagi sampai ni. Stay tune. Sementara tunggu mak dia balik, kita dah set up kamera kat sana, nampak? Nampak? Instagram Ultra ni best lah. Lama-lama bila aku main, dia macam versatile gila. Macam-macam benda kau boleh buat. Sebab dia kecil, kau boleh lekat. Tu kat situ dia ada magnet kan. Terus sambil-sambil tu, dia punya detachable punya unit ni, kita boleh tengok-tengok angle ke apa kan. Contohnya kan, kita onkan dia. Nampak? Kalau setakat jarak macam ni, dia boleh connect lagi. Nampak? 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 Tak delay lah, okey lah kan. Nampak? Kita boleh tengok framing. Macam CCTV. Kejap lagi rumah aku akan balik kat sana, dia akan masuk, dia akan terus nampak motor. Jadi dia tak tahu ada rakaman. Lepas tu sambil-sambil tu kalau kita nak tengok sampel-sampel video yang lepas, boleh. Macam ni ada jarak sikit lah. Jadi nak tengok kan macam mana video-video lepas. Sambil-sambil menunggu tu boleh, tak ada masalah. Tapi yang paling best, kita boleh check kita punya framing. Benda dekat sana, kita dekat sini. Function lah. Kalau aku tahu dah lama aku beli. Tu buat konten-konten motor kereta sesuai sangat dah ni. Kualiti dia pun okey-okey lah. Boleh lah ni. A few moments later. Assalamualaikum. Ya Allah! Sayang! Bila awak masuknya? Subhanallah! Baby! So cute! Okey tak? Okey. Ya Allah! Cantik tak? Cantik! Cantik. Mata tak berdiri. Mana datang benda ni? Ya Allah! Mana datang binatang ni? Okey. Comel lah! Comel. Ini baru-baru kan? Cantik lah! Nak bawa pergi kerja? Pergi kerja? Boleh? Boleh? Okay. Baby, kita naik motor lah. Hantar baby. Boleh tak? Kenapa macam kereta motor mainan je saya? Macam motor mainan Jom. Macam mana perempuan masak? Reaction mama. Reaction. Apa dia? Kenapa tak minum kopi yang kunci korang sama? Mana ada lebih kawan sama. Nombor running je lah. Tadi ambil budak-budak ni balik sekolah. Tak nak naik dia. Tak nak? Oh my god. Tak tahu. Tak ada orang tahu kan. Okey ni? Okey. Okey je. Okey tak okey? Yes. Tengok plastik pun tak buka lagi tau. Tunggu mama ambuk sini cepat. Cepat. Oh patutlah papai tak pergi jauh. Adik angkat. Okey. Adik mau pada kena beli helmet pink lah. Yeah. Tu helmet budak-budak ni. Kikis je. Jadi pink balik dia lah. So settle. Right. Jom kita keluarkan.
Alright, so far ngam banyak lagi konten kita akan buat dengan motor pink ni. Stay tune. Ni sekarang kita nak pergi ambil kereta putih. GT86 dah siap. Balik rumah aku akan bawa motor ni. Terus kasih test drive. Motor macam ni senang sikit dia bawa. Jadi stay tune. Ciao.